Student IPT anak Perak, ini 3 inisiatif yang korang boleh mohon sehingga 5K tau. Jom Isyatra explain cara mohon. Yang pertama, inisiatif sara diri. Korang boleh dapat tunai one-off ikut peringkat pendidikan. Diploma RM500, degree RM700, masters RM800 dan PhD RM1,000. Permohonan bantuan ni dibuka sampai 30 April 2026. Yang kedua, inisiatif kecemasan mahasiswa. Korang boleh mohon kalau ditimpa kemalangan, masalah kesihatan serius atau bencana. Kadar inisiatif akan ditentukan ikut merit case, maksimum RM5,000. Permohonan buka hingga 30 Oktober 2026. Yang ketiga, inisiatif voucher buku. 5,000 orang student akan dapat voucher buku RM150 seorang untuk beli buku dan peralatan akademik. Korang layak mohon tak kisah belajar full time atau part time, asalkan pendapatan isi rumah tak lebih RM7,500 sebulan. Boleh mohon sehingga 30 April 2026. Pergi je ke portal rasmi di ihyns.com.my untuk mohon. Tekan je kategori inisiatif untuk tengok syarat permohonan dan dokumen yang diperlukan. Isi je borang online dekat bahagian bawah page ni. Make sure dokumen lengkap dan dah disahkan sebelum upload. Kalau ada kawan student IPT anak Perak, share info ni dekat diorang, okay? Isyatra dah explain, jangan lupa follow.